lewatlah masuk, lewat. Sedangkan dalam dunia dia dimuliakan, letak datah, letak datah. Orang sanjung dia, orang hormat dia, orang bagi gaji dia, orang bagi kereta ke dia, orang bagi segala kemudahan kepada dia. Kita tengoklah dalam dunia ni gitulah. Tetapi saya esok tidak begitu. Orang lain masuk syurga, dia tak masuk lagi. Lepas tu riwayat daripada A'idh bin Amar ni, Hasan al-Basri menceritakan A'idh bin Amar. Ini juga sahabat ni, kita jarang dengar dia ni. Tapi dia ni termasuk dalam sahabat yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Dia ni termasuk dalam ashabus syajarah. Maknanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah redha lah. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah redha ni bukan main-main orang. Dia mati di zaman pemerintahan Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ni saat ni lah Ubaidullah bin Ziyad. Dalam Muslim hadis dia ada dua hadis dia. Hadis dia hak ni orang lain Sunan Sitah hak lain tak ada sebut. Muslim seorang je ni. Muslim seorang dalam Sahih Muslim je ada. Dalam kitab lain Bukhari ke Abu Daud ke apa ke tak ada hadis ni. Dia mati di zaman pemerintahan Ibnu Ziyad. Yani Ubaidullah Ibnu Ziyad. Ubaidullah Ibnu Ziyad ni dia keras. Ayah dia lah, ayah dia dulu berkeras juga. Ziyad. Ziyad bin Abi, Ziyad bin ayahnya. Hak tu hak dalam sejarah. Ni anak dia lah ni. Dia keturunan kerah ni, dia kerah. Tapi dia lah boleh mengaitah lama pun. Di Kufah tu tak boleh bertahan lama pun. Sebab apa dia main-main kan Islam dia. Tapi kadang-kadang dia jadi lebih lah, orang lagu ni lebih. Dia tak jadi tak apa kenal orang. Sepatutnya dengan sahabat ni kecek lagu lain. Tapi tidak. Tapi ada juga orang lembut tadi, dia kata apa mutak ayat sebelum pada ni kat sebelum hari ni apa. Tu maknanya lembut tu dia pergi melawak juga. Dia pergi melawak juga, bukan kerah tu zalim supaya orang zaman ni tidaklah sampai gitu. Tapi kadang-kadang ada buah melampau dia tu, telajak dia tu. Dia ni salah seorang sahabat. Gitu ya dalam Muslim disebut. Dia tak sebut ashabus syajarah. Tapi dalam Bukhari ada Imam Bukhari isyarat sebut ni. Dia ni ashabus syajarah. Dia pergi berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad. Mana dia tidak sakit ni. Ubaidullah bin Ziyad pun tidak sakit. Dia manusia ni ada keadaannya kita nak kecek dengan dia ni. Masa ni. Orang yang cerdik dia tahu masa ni. Kalau kita kecek, tadilah Ma'qil bin Yasar tu dia tahu dah. Dia kata kalau ya pun sebelum pada ni aku tak akan cerita kata dia. Maknanya dia ni dia tengok masa. Hak ni tidak. Dia pernah. Hak ni dia jenis Abu Zalah, jenis tu kan. Kata gitu. Depan gitu. Dia masuk pergi berjumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad. Dia ni orang tua. Dia kata ai bunayyah. Dia tu kira berlembut lah. Hai anakku, kata dia kepada Ubaidullah bin Ziyad. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemerintah yang paling jahat, yang paling tidak baik ialah al-hutamah, ialah yang menghancurkan. Jadi dia nampak ni jadi orang ni jadi hancur ni. Pasal dia ni teruklah Ubaidullah bin Ziyad ni. Maknanya kata depan dia begitu. Dia orang panah, orang kerah. Fa iyyaka an takuna minhum. Dia kata, janganlah mu jadi termasuk dalam pokok tu, kata dia. Ni sahabat ni dia jenis tu. Kalau tak betul sikit, tak kena dia kata. Adalah hak sifat seperti dia ada juga. Tapi ada yang ketika segar-segar ni kata. Dia kata depan-depan orang ramai. Dia kata mu tu siapa, kata. Mu ni tidak lebih daripada apahnya di kalangan pokok sahabat. Dia kata naik angin je. Kata dia, ada pula sahabat ni apa, kata dia. Ada. Atas ni orang lain, kata dia. Hak selepas mereka. Maknanya mu lah apahnya. Tabi'i. Begitu. Mu lah apahnya. Kalau nak apa pun sahabat tu tak ada apa. Sini daripada hadis ni kita tahu kedudukan sahabat tu setara mana. Kita rajin dengar nama dia, kau tak rajin dengar nama dia, dia tidak hampas.
Kita tak boleh kata dia atah, dia ni hak tepi-tepi, hak tak berguna. Tak boleh lagu tu. Ni nama ni kita jarang dengar, tapi depan pemimpin tak takut, tegur, kata lagu tu depan orang ramai, kata. Begitulah. Kemudian babu ghilaz tahrim al-ghulul, sekatulah. Allah